Assalamualaikum dan salam sejahtera. Temu lagi kita di sini dalam rancangan Cik Ramadan TV PSS Skila Usaha dalam episod ke-8. Saya Aku Faris dan rakan saya pula Airi Firas. Hari ini kita bersama tetamu jemputan iaitu Ustazah Rosmaliza binti Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Firas dan Faris. Selamat datang dalam Cik Ramadan. Ya. Ustazah apa khabar? Alhamdulillah Ustazah sihat. Awak berdua sihat? Alhamdulillah kami juga sihat. Ustazah, hari ini kita akan bercicik tentang amalan-amalan sunat di bulan Ramadan. Boleh Ustazah kongsikan tentang amalan-amalan sunat tersebut? Okey, amalan sunat di bulan Ramadan ni banyak sebenarnya ya, Faris dan Firas. Antaranya yang Ustazah akan sebutkan di sini, yang pertamanya ialah tilawah Al-Quran, iaitu membaca Al-Quran secara sendirian. Yang keduanya ialah tadarus Al-Quran, iaitu membaca Al-Quran secara beramai-ramai ya, dengan cara menyemak, mendengar dan memperbetulkan bacaan Al-Quran ataupun mengkaji maksud ayat yang dibaca tersebut ya. Yang ketiga iaitu i'tikaf. I'tikaf ni maksudnya i'tikaf di dalam masjid, duduk di dalam masjid ya, sambil berzikir, membaca Al-Quran ataupun mendirikan solat-solat sunat ya, Firas dan Faris. Kemudian seterusnya kita juga boleh melakukan solat sunat tarawih selepas waktu solat isyak ya. Kemudian seterusnya kita juga boleh bersedekah ataupun memberi jamuan kepada orang-orang lain yang berbuka puasa ya. Kemudian seterusnya amalan sunat lagi, kita boleh juga bangun malam dengan mendirikan solat-solat sunat. Contohnya solat sunat tahajud, solat sunat witir ataupun membaca ayat-ayat Al-Quran. Okey, boleh Faris dan Firas? Ustazah, boleh Ustazah kongsikan tentang contoh amalan berzikir di bulan Ramadan? Okey, amalan berzikir yang boleh kita zikir ni sebenarnya boleh je kita nak sebut la ilaha illallah ataupun selawat ya. Kita boleh juga sebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebut berulang-ulang kali, sebut banyak-banyak kali ya. Kemudian istighfar pun boleh juga kita sebut. Contoh istighfar, astaghfirullahalazim. Sebut macam tu. Apa tujuan istighfar? Istighfar ni adalah untuk meminta keampunan daripada Allah. Okey. Terima kasih Ustazah. Ustazah, Ya. boleh Ustazah kongsikan pula berkenaan banyakkan amalan berdoa di bulan Ramadan dan waktu yang paling mustajab berdoa. Okey, baik. Berdoa ni sebenarnya kita boleh je berdoa. Bila-bila waktu saja kita boleh berdoa ya, Firas dan Faris. Tetapi yang paling mustajabnya ialah pada waktu kita nak berbuka puasa ataupun pada waktu tengah malam atau juga pada waktu kita bersahur ya. Waktu-waktu ini amat mustajab doanya. Kita boleh je nak doa apa-apa. Kita boleh je baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar contohnya, ataupun doa kepada kedua ibu bapa kita, Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Okey, baik, boleh Firas dan Faris? Terima kasih Ustazah atas penjelasan. Ustazah, saya Aku Faris dan sahabat saya Airi Firas mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami dalam rancangan Cik Ramadan episod 8 ini. Sama-sama Firas dan Faris. Selamat berpuasa Ustazah. Selamat berpuasa juga kepada Firas dan Faris dan juga kepada seluruh warga Skila Besar dan muslimin dan muslimat semua. Terima kasih semua. Jumpa lagi.